Kita masih lagi berbincang dalam bab dosa besar yang ke-16, yakni pemimpin yang menipu dan menzalimi rakyat mereka. Telah kita sembang panjang pada hari itu, orang yang menzalimi orang, kalau dia bukan pemimpin pun berdosa juga. Jiran zalim pada jiran, dosa juga. Suami zalim pada isteri, makan tak bagi, sara hidup tak bagi, zalim juga. Anak-anak ada kemampuan tak bagi sara hidup pada mak bapak, asyik beli handbag bagi bini dia je, zalim juga. Segala macam lah yang zalim. Tetapi pengkhususan yang kita sembang pada pertemuan yang lepas dengan yang hari ini, bahawa kezaliman yang kita khususkan ini adalah kezaliman seorang pemimpin kepada rakyatnya. Kalau kita di Malaysia ni, dia bermula daripada yang di Pertuan Agong, turun kepada sultan dan raja-raja kepada negara, turun kepada terus Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, Exco Persekutuan, sampailah kepada Menteri Besar bagi menguruskan negeri-negeri. Semua sekali lah itu digelar pemimpin. Sekecil-kecil pemimpin adalah diri kita sendiri, yakni dengan memimpin diri kita pergi ke arah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan biarkan diri kita ini berjalan menuju ke dalam ancaman api neraka jahanam. Itu sekecil-kecil pemimpin kita lah. Kalau bagi kita orang awam, pimpinan kita adalah ahli keluarga kita. Kita buat baik, ajak dema buat baik. Kita tinggalkan mungkar, maka bagi tahu dia orang tinggalkan kemungkaran. Kita sabar dengan musibah, bagi tahu kepada dia orang juga supaya sabar dengan ujian dan musibah yang Allah bagi. Okey, baik. Hari ini kita sambung lagi di dalam perbincangan kita, sebab kita takut, ya, sebab ada hadis-hadis yang sahih yang kita bincang hari itu. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang, bohong, dusta kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bukan golongan kami. Besok bangun, besok Nabi tak mengaku dia golongan. Orang yang zalim, dia di akhirat nanti gelap gelita, dia tak ada nur, dia tak ada cahaya. Dan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kita adalah pemimpin, dan setiap kepimpinan akan dipersoalkan tentang mereka yang dipimpin. Maka ini perbincangan yang sebelum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Nabi SAW telah bersabda, tidak ada seorang hakim pun yang memutuskan suatu perkara di antara manusia, melainkan pada hari kiamat nanti dia akan ditahan dan satu malaikat memegang tengkuknya. Jika Allah mengatakan lemparkanlah ia, maka malaikat melemparkanlah ke dalam neraka jahanam, yakni dalamnya itu sejauh 40 tahun perjalanan. Ini hakim. Hakim ni dia macam itulah pemimpin. Kalau awak tak adil, ya, awak nampak begini mana, awak berat sebelah, pemimpin kepada adik-beradik dia je dia bagi reta, rakyat lain dia tak bagi reta. Gitu. Ketua kampung dia bagi projek kepada adik ipar dia je, orang lain dia tak bagi. Contoh gitu, ya. Maka mereka akan dicampak di dalam api neraka jahanam. Cuma kita cek dululah kedudukan hadis tu sahih ke tidak ke. Nah, ya, baik. Hadis ini perkara yang ketujuh, riwayat Ibnu Majah dalam kitab Al-Ihkam. Ya, kemudian hadis ini datang daripada Abdullah. Beliau berkata di dalam kitab Az-Zawaid, di dalam sanadnya ada Mujallid dan ianya dhaif. Jadi hadis yang mengatakan bahawa pemimpin dan hakim yang berdusta itu dicampak ke dalam api neraka jahanam dengan kedalamannya 40 tahun perjalanan.
hadisnya adalah dhaif. Apa maksud dhaif? Lemah. Hadis lemah tak boleh pakai untuk hukum orang. Kita tak boleh pandai-pandai kata sekian, tak boleh. Melainkan hadisnya adalah sahih. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, kecelakaan bagi para pemimpin, kecelakaan bagi para pegawai, dan kecelakaan bagi para penjaga. Benar-benar akan suatu kaum pada hari kiamat kelak akan berangan-angan, yakni jika rambut pada ubun-ubun mereka digantung pada bintang timur sembari disiksa mereka itu, yakni mereka merasakan bahawa mereka tidak melakukan dosa. Ini hadis nombor 8. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya daripada Abu Hurairah. Ibnu Hajar Al-Haytami sebut dalam kitab Mujma'uz Zawaid, dan riwayat Imam Ahmad ini rijalnya adalah siqah, dipercayai, diyakini, dan hadisnya adalah sahih. Apa yang sahih? Yang ni baru kita nak bincang. Bila ada Nabi kata gitu sahih, masa tu baru bincang. Apa kata? Nabi kata celaka bagi para pemimpin, celaka bagi para pegawai, pegawai kerajaan yang ditugaskan oleh para pemimpin. Daripada atas dibagi, yang ni pegawai daerah, yang ni menteri besar, yang ni semua lah. Maka dia ni dan mereka ini celaka juga bagi seorang penjaga. Apa penjaga? Ni macam saya ni yang menguruskan sekolah tahfiz ni. Duit derma orang ramai saya buat apa? Adakah saya beli jongkong emas simpan dalam saya punya simpanan? Contoh. Tu. Jadi kupasan di sini ada 3 nah. Yang pertama siapa? Pemimpin. Di dalam bab ini. Pemimpin, katakanlah dia itu tidak adil. Pemimpin dapat jadi kepimpinan, jadi satu jawatan besar dalam kerajaan, kontrak kerajaan sampai 100 juta, 200 juta, dia bagi kepada syarikat yang dimiliki oleh bininya sendiri. Jadi itu ada juga. Dia bagi kepada syarikat adiknya sendiri, adik iparnya sendiri, dan sebagainya lah. Ada berlaku kiri kanan, ada berlaku. Cuma macam bulan sebelum tu kita bagi tahu, jangan sibuk cari salah pemimpin sampai kita pun terlupa kita pun buat salah. Yang tu kadang-kadang lah terlupa. Kita dah tengok pemimpin besar ni, kita pemimpin kecil ni pun buat salah, tapi kita tak perasan. Jadi mengaji sama-sama. Pemimpin haruslah dia bersifat adil dalam semua hal. Pemimpin bila dia dapat sesuatu, maka dia guna untuk rakyat. Tuan-tuan kalau baca dalam kitab bagaimana cerita kepimpinan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab ini didatangi ketika ada rombongan raja daripada negara datang bagi makanan kepada dia. Dan makanan tu dibuat daripada satu makanan yang disebut sebagai habis. Kalau kita habis, makanan tu dibuat daripada kurma yang high class, daripada keju, daripada apa. Chef istana ni buat makanan tu dibuat dari yang dipanggil sebagai habis. Raja ni bagi tahu, ini cerita sahih. Kita bawa pergi kepada Amirul Mukminin, bagi rasa dulu. Jangan orang lain rasa. Raja dah rasa. Memang sedap. Orang lain tak boleh lawan. Kita bagi kepada Amirul Mukminin, biar dia rasa dulu. Rombongan raja pergi jumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattab dan kemudian letakkan makanan di situ. Umar Al-Khattab buka penutup, nampak pun tahu memang sedap. Tapi Umar kata kepada wakil raja, pembesar-pembesar raja ni, aku nak tanya,
makanan yang kamu bawa kepada aku ni, rakyat kita di keliling ni dah rasa ke belum? Dia orang kata tak, ini makanan diraja. Orang lain tak boleh rasa. Ini yang dapat kepada Sayyidina Umar pun kerana ihsannya raja nak bagi rasa. Maka Sayyidina Umar kata, ketahuilah, sampaikan berita ini kepada rajamu. Ketahuilah, seandainya ada makanan di dalam negeri aku, maka aku adalah orang yang terakhir akan makan makanan tu. Aku akan dahulukan rakyat aku. Seandainya kebuluran berlaku dalam negeri aku, maka aku orang yang pertama kebuluh, rakyatku orang yang terakhir kebuluh. Kita boleh faham bagaimana seorang pemimpin dia benar-benar berkorban kepada rakyatnya. Okey, tapi macam tadi jugalah, kita kena mengaji kita lah juga. Kita sibuk, pemimpin buat salah, pemimpin itu. Rupanya kita sendiri pun al-bakhilun wal kadukutun. Ya, kita sendiri pun buat pasal nak dijaga susah. Kan ya? Baik. Itu bab kepimpinan. Bab yang kedua adalah celaka bagi para pegawai. Para pegawai yang bekerja dengan pemimpin, yang diberi pertanggungjawaban, yang boleh sign kontrak yang dibenarkan oleh kerajaan, dan dia pun sama juga bagi kontrak. Ditangkap salah seorang daripada guru besar oleh SPRM. Rupanya kontrak untuk sekolah dibagi kepada bininya. Bukan berlaku ke lain dalam Malaysia. Dalam Malaysia macam-macam keadaan berlaku. Lagi kami takut ni di sekolah tahfiz ni, berlaku macam-macam. Ditangkap seorang abuya, ketua kepada pondok agama, rupanya amang seksual dengan pelajarnya. Serban sampai 9 hasta, nak bawa pun sengit. Ya, jubah sekali sarung sampai 4-5 lai. Tapi ditangkap dengan bukti-bukti yang jelas. Dia buat hubungan seks dengan anak muridnya dengan kadar paksa. Ditangkap seorang guru sekolah tahfiz, bukan guru saya lah, guru saya dekat sini orang. Ya, seorang guru sekolah tahfiz amang seksual dengan pelajar mereka sendiri. Macam-macam hari ini. Ketakutan yang sangat melampau. Jadi orang-orang yang digelar sebagai pegawai, apapun awak nama pegawai, buatlah kerja elok-elok. Jangan jadi manusia yang orang kampung kata pegawai datang lambat balik awal. Yang tu tak nak. Kita nak dia berlaku adil dan menyampaikan keadilan itu kepada mereka yang berhak. Celaka juga bagi para penjaga. Kami yang jaga sekolah tahfiz, ada yang jaga rumah anak yatim, ya, ada yang jaga anak yatim, ada yang jaga rumah musafir. Rupa-rupanya derma dan sumbangan itu dia masuk di dalam tabung dia sendiri. Dalam akaun dia ada 3 juta, dalam akaun tahfiz ada 1,500 je. Ya. Saya sendiri saya sebut, walaupun saya ada sekolah tahfiz, kadang-kadang orang salah tafsir juga lah kan. Tapi tak, memang saya sebut. Sebab itu tidak berlaku dalam tahfiz kami. Tahfiz saya beranilah bila orang datang tengok. Okey, dalam tabung tahfiz ada 100,000, dalam akaun saya ada 1,000. Dia begitu, dia tak tahu, dia terbalik. Walaupun duit saya dalam akaun ada 1,000, tapi alhamdulillah berat saya 80. Menunjukkan saya cukup makan. Mana pernah baru je sampai tadi, orang dah pesan dah, kejap lagi nak balik ada nasi lemak. Ya, cukup je lah, cukup lah. Yang kau makan hak orang lain tu kenapa? Awak jadi AJK masjid, tiba-tiba nak buat kontrak, buat begitu, buat gini, bagi dekat adik ipar awak dengan syarat 10%. Ada. Kita jumpa merata-rata kalau jalan satu Malaysia. Kita tak payah pergi luar negara lah, dekat Malaysia dulu. Ya, jadi 3 ya, pemimpin akan celaka, pegawai kerajaan
akan celaka, dan penjaga-penjaga anak yatim akan celaka. Orang yang diberi amanah untuk jaga harta faraid. Mak mentua saya baru meninggal 6 hari bulan, baru 2-3 hari lepas. Mak mentua arwah isteri pertama dulu, okey, meninggal. Jadi dah meninggal, apa yang ditinggalkan? Harta lah. Maka wajiblah difaraidkan. Sebelum faraid kena bayar hutang kalau ada, ya, kalau ada wasiat selesaikan dulu. Kalau dah segala macam lah, hutang dengan Allah pun ada, hutang dengan manusia pun ada. Lepas tu faraidkan. Saya nak sebut juga pada kita orang Melayu ni, orang Melayu punya perangai, tak apalah, biarlah. Rumah tu rumah pusaka, jangan jual. Rumah tu rumah pusaka. Habis kau biar sampai 20 tahun dah puaka jadinya. Iya, orang Melayu memang perangai begitu. Akhirnya ni bersoni je, geran bersoni je, geran bersoni geran. Nama ni sampai 100 orang. Nama tu tanam besar mana? Sekangkang monyet. Kalau kera kangkang besar sikit. Iya, itu manusia. Jadi kita kena faham, tolonglah jadi manusia yang kita ni pesan ke anak-anak, kalau abah meninggal, selesaikan faraid dengan segera, jangan nangguh-nangguh. Ini kalau tak, jangan jual. Siapa suruh simpan? Reta itu bila kita mati, maka dia wajib berubah kepada penama orang yang baru. Wajib. Jangan simpan atas nama orang yang dah meninggal. Kita ambil, manfaatkan. Ini penjaga juga. Dan benar-benarlah mereka nanti akan masuk di dalam neraka Jahannam kerana mereka itu melakukan dosa. Disangka macam tak berdosa. Kata faraid jangan jual, biarkan kita simpan, macam tak berdosa, tapi rupanya berdosa. Kerana dia tidak menjalankan tanggungjawab. Malah patutnya disegerakan. Orang meninggal dunia, nombor 1 sekali, mandikan kadar segera. Nombor 2, kafankan segera. Nombor 3, solatkan segera. Nombor 4, kebumikan segera. Nombor 5, selesaikan hutangnya dengan Allah. Ada zakat, ada puasa, ada nazar. Nombor 6, selesaikan hutang dengan manusia. Nombor 7, apa lagi? Selesaikan manusia. Nombor 7, kemudian selesaikan wasiat si mati. Dan nombor 8, faraidkan hartanya. Itu yang diajar. Tapi kadang-kadang kita tak buat apa yang disarankan oleh Allah dan juga baginda Nabi SAW. Baik. Baginda Nabi SAW juga bersabda, pada hari kiamat nanti, sungguh akan datang suatu masa di mana seorang hakim yang adil berangan-angan agar ia tidak memutuskan suatu perkara di antara dua orang meskipun hanya perihal sebiji kurma. Cuma hadis ni adalah hadis dhaif. Hakim ni, kalau dia betul-betul hakim, dia risau untuk memutuskan satu-satu hukum. Takut dia tersilap di dalam memutuskan hukuman. Sampailah kalau cas satu biji kurma orang curi sekalipun dituduh, maka dia pun risau. Allah, sebiji kurma je, tu pun dia risau. Tambah-tambah kita curi tanah orang sampai bereka-reka. Kebun musang king anggap kita punya, contohnya. Ya. Baik, itu dhaif, kita tak mau sembang panjang. Kita nak sembang panjang macam tadi, yang sahih sahaja. Dan baginda bersabda, tidak ada seorang pemimpin meskipun atas 10 orang, melainkan kelak pada hari kiamat didatangkan dalam keadaan tangannya terbelenggu di belakang lehernya. Ia akan dibebaskan oleh keadilan atau dibinasakan oleh kezaliman. Hadis ini riwayat Ibnu Hajar Al-Utsaimin sebut dalam Mujma'uz Zawaid dengan lafaz maksud, dan hadis ini daripada Ubadah bin Samit, juga daripada Abu Hurairah. Hadis ini daripada Ad-Darami, dan Albani mengatakan
hadisnya sahih dalam kitab Sahihul Jami'. Yang ni kita kupas bila dia sahih. Apa dia? Seorang pemimpin. Pemimpin yang disebut di sini, walaupun orang yang dia jaga cuma tak sampai 10 orang. Kan? Tak sampai 10 orang. Katalah dia ada satu syarikat kecil, pekerja dia adalah 12 orang, dan dia tidak berlaku adil dengan pekerja-pekerja dia tu. Atau kalau dialah ada satu kampung, ya, dan kampung dia tu tak ramai orang, dia dianggap dan dilantik menjadi ketua kampung, ke akhirat nanti, di hari kiamat nanti, mereka yakni pemimpin akan datang dengan tangannya terbelenggu di belakang lehernya. Ya, tangan dia terikat di belakang leher, letak macam tu, dua kat belakang, kemudian ikat di belakang leher macam tu. Ya, letak belakang macam tu. Kalau kita macam serender lah, macam serender, tapi diikat di belakang itu. Itu pemimpin. Ya, pemimpin mana? Pemimpin yang dusta dan tidak menjalankan amanah. Dan dia hanya dibebaskan dengan keadilan yang ada pada dia. Keadilan. Kita baca dalam hadis, Aisyah meriwayatkan cerita tentang, kalau nak buat baik ini kan, seorang mak datang jumpa dengan Aisyah bersama dengan 2 anak perempuan. Hadis ini Muslim. Ya, seorang mak datang kepada Aisyah, orang miskin, ya, datang bersama dengan 2 anak perempuan. Maka Aisyah bagi 3 biji kurma. Kalau kita banyak duit boleh bagi 3 kotak. Aisyah, ya, dia bagi 3 biji kurma. 1, 2, 3. Mak dia ni, kasih sayang ni, mak dia ni pegang dulu kurma tu. Anak dia yang pertama makan habis, anak yang kedua makan habis, anak ni minta lagi. Jadi mak dia ambil yang mak dia punya, koyak bagi sebelah, separuh sebelah sini, separuh sebelah sini. Maka kata Aisyah, Nabi SAW telah bersabda bahawa jika ada inilah kasih sayang seorang mak kepada anaknya, maka dia akan dapat 2. Yang pertama, dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah, dan kedua, anak dia itu berlaku benteng daripada api neraka Jahannam. Jadi kalau nak buat baik, tak perlu bagi sekotak kurma. Malam ni contohnya, bawa kurma yang elok sikit tu, sekarang keluar, pas sikit-sikit, pack kecil-kecil, 3 biji, 3 biji, 3 biji, 3 biji je, tak apa lah. Daripada tak bagi langsung, udah. Cuma bagilah kurma yang elok sikit. Jangan bagi kurma yang beli di pasar malam, yang dah direndam dengan air gula. Yang ada ni semua geng kencing manis. 3 biji naik 13, itu boleh tahan. Kalau naik 30, ya. Jadi tak nak buat baik, tak payah susah. Sikit cukup. Kebaikan ni bukan dikira daripada makanan yang diberi, tapi kebaikan ni adalah sikap dia. Maka di situ yang ditunjukkan dalam hadis baginda Nabi SAW. Dan pemimpin kalau dia nak buat baik, bukan suruh dia bagi banyak-banyak pada rakyatnya, mengikut kadar kemampuan. Saya tuan-tuan satu Malaysia jalan, memang ada program dengan pemimpin. Pemimpin-pemimpin tak kisahlah tok sidang ke, ketua kampung ke, tok pengulu ke, naik lagi pegawai daerah ke, YB kawasan ke, atau ahli parlimen ke, semua pergi. Semua. Dan setiap orang mereka mendapat peruntukan yang berbeza-beza. Jadi dia tu selayak dia bagi lah. Kalau di bawah dia tu ada sampai 120,000 orang, dapat pun sikit benar, macam mana nak bahagi dia tu? Kan macam mana nak buat sebahagian-sebahagian dia? Maka sebab itu di sana juga bukan hanya pemimpin sahaja yang perlu adil, kita rakyat juga perlu adil. Kalau kita mampu, mudah-mudah tak payah minta. Kenapa biarkan bagi kepada orang yang betul-betul miskin? Saya selalu cakap,
Contoh, anak cucu kita sambung belajar. Kerajaan buat PTPTN, pinjaman ya untuk anak-anak sambung belajar. Dan katakanlah awak itu udah pencen. Duit pencen ni KWSP ni ada sampai 800,000. Anak nak cucu nak sambung belajar, tak payahlah pinjam PTPTN. Sebab awak mampu. Biarlah PTPTN tu dapat kepada orang miskin saja. Duit 800,000 tu ambil lah daripada degree daripada diploma sampai degree. Mungkin habis 100,000, baru 100,000, ada 700,000 lagi. Kalau kita nampak kebaikan. Tapi kita selalu begitu. Kita sibuk cari orang lain punya kesalahan, tapi kita terlupa apa amal yang kita lakukan sebagai pemimpin kecil kepada keluarga. Itu penting. Saya sangat takut kalau kita mampu tapi bagi pinjaman. Anak-anak kita belajar belum tentu lulus, tapi duit hutang dah ada. Dulu kita dah kerja baru berhutang. Anak-anak kita belajar, ini kerajaan bagi support saja, tapi mak bapak lah perlu fikir. Baru daftar masuk, dah hutang, dicekik di hutang. Lulus belum tentu. Silap-silap tak lulus. Kemudian dah lulus kerja belum tentu dapat. Maka di sanalah sama-sama kita bincang untuk kebaikan. Dan di antara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farfaqa bihim farfuq bihi wa man syaqqa alaihim fashquq alaih. Ya Allah, siapa yang memimpin urusan umat lalu dia mengasihi mereka, maka kasihanilah dia. Itu pertama. Nabi perintah kepada kita orang awam yang jadi rakyat ini, kalau kita dapat pemimpin yang kasih kepada kita, maka kasihanilah dia. Kalau kita dapat pemimpin yang sayang pada kita, maka sayangilah dia. Jangan cari salah. Jangan cari salah. Ini kalau cari salah, sampai mati kita jumpa pemimpin tu salah. Sedangkan kebaikan tu kita terlupa. Dan sesiapa sahaja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Ini doa yang dibaca oleh Nabi. Nabi minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, andai ada pemimpin pada waktu ini yang menyusahkan rakyat, yang menyenangkan rakyatnya, maka senangkanlah urusannya. Tapi kalau ada pemimpin pada waktu ini menyusahkan rakyatnya, Rasulullah kata, ya Allah, tolong susahkan dia. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini adalah sahih. Orang yang jadi pemimpin untung sebenarnya. Saya tak layak jadi pemimpin, tapi ada juga orang datang jemput, Ustaz, aktif politik, jom masuk geng kami. Nanti kita tolaklah ke depan, tolak ke depan, tolak ke depan. Tu kan, tak tahu kokok tertinggal ke belakang. Tu kan, tolak ke depan. Ada macam-macam lah, ada kan ya, macam-macam. Tapi nak bagi tahu bahawa jadi pemimpin pahalanya besar. Saya di rumah saya ada seorang isteri, jaga isteri, pahala besar. Ada 5 orang anak, jaga anak-anak 5 orang, pahala besar. Ada 3 orang menantu, bantu apa yang patut kepada menantu, walaupun dia tu anak hantu, kan, pahala besar. Ada 3 orang cucu, bantu apa yang patut, maka pahala besar. Itu saya yang sikit tu. Bayangkan awak ketua kampung di kampung Kenanga ni. Mana ketua kampung? Takkan tak datang masjid. Contoh ketua kampung mana? Tak ada. Yilat pocit. Mana cik? Kan. Okey, tak apa. Jadi ketua kampung, satu kampung ni ada berapa ribu orang contohnya. Satu kampung ada beribu orang. Kalau hang buat kerja dengan adil, maka semua yang beribu orang itu akan tolak hang masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk kita, menteri besar kita di Selangor, ya, dia jaga berjuta manusia.
dah tentu pahala dia lagi besar pada kita. Perdana Menteri 33 juta manusia, kalau dia buat dengan betul, dia jaga keadilan, dah tentu dia akan masuk syurga dulu daripada kita kerana amalnya. Tetapi di sebaliknya, kalau dia mengabaikan rakyatnya, maka dia juga paling dulu akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ini dikhabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ingat doa tadi. Ya Allah, andai ada pemimpin pada hari ini, pemimpin yang memudah dan menyenangkan rakyatnya, maka senangkanlah urusannya. Jadi ringan ketika dia jaga rakyat dia. Ya Allah, andai ada pemimpin yang menyusahkan rakyatnya, maka biarkan dia susah di dalam kehidupannya. Ini disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Bawa alas Allah. Sakit apa? Sakit tangan? Oh, okey. Baik. Ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Baginda Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang Allah menguasakan kepadanya suatu urusan, siapa-siapa yang Allah bagi pada dia jawatan sekarang ni, tak kisahlah awak jadi AJK, Tok Siak, pengurusi, ya, segala macam lah. Allah bagi dari urusan kaum muslimin. Allah bagi satu-satu urusan, yang ini bagi jawatan, uruskan kaum muslimin. Lalu menutup diri daripada keperluan, kemiskinan dan kefakiran mereka, maka Allah juga akan menutup diri dari keperluan, kemiskinan dan kefakiran mereka. Hadis ini adalah riwayat Imam Abu Dawud dan hadisnya sahih. Boleh faham kan? Nabi SAW kata, siapa-siapa di antara kita yang diberi jawatan bagi menguruskan umat Islam, kaum muslimin, urusan di rumah, jaga orang Islam, urusan di masjid, jaga orang Islam, urusan di surau, jaga orang Islam, urusan apa sajalah asal ada kena mengena dengan orang Islam, urusan kepelbagaian ni, hidup ni orang Islam jadi miskin, tak cukup makan, sebagainya lah semua, maka dia pula tutup diri dia. Maksudnya dia membelakangkan keperluan dia. Dia bagi kepada orang yang di bawah jagaan dia dulu. Keperluan dia tak apa, cukuplah apa yang ada, cukuplah apa yang ada, cukuplah apa yang ada. Ini kadang-kadang awak baru aja 2 minggu, 3 minggu je, tiba-tiba nak rumah 3 tingkat setengah. Tu kan, itu berbeza betul. Berbeza betul. Jadi hati-hati, ya. Maka perkara pertama, siapa-siapa yang ada jawatan, kita yang dalam masjid ni atau dalam live ni, siapa-siapa yang ada jawatan pada hari, tak kisahlah besar ke kecil jawatannya, seandainya dia itu menutup dirinya daripada satu-satu keperluan, dia perlu, tapi tak apalah, biarlah dulu bagi yang lain. Dia perlu, tapi bagilah yang lain. Kami berjuang untuk anak-anak kami, kalau ikut kami perlu, tapi tak payah, bagi anak-anak dulu. Bagi anak-anak dulu. Itu ini pemimpin yang baik. Jangan jadi pemimpin yang rakyatnya sedang benar-benar memerlukan, tapi dia buat tak peduli, malah dia sedang tambah harta. Ini keperluan, ya. Kedua, dia membasmi kemiskinan. Dulu ada sahabat saya juga. Azan ya. Azan. Okey, mana tukang azan? Kat dalam ya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita balik pada yang tadi. Salah seorang pemimpin yang telah diberi tanggungjawab oleh Allah Ta'ala, kemudian dia menafikan keperluan dia dengan mendahului keperluan rakyat atau orang yang menjaganya. Dia menafikan apa yang dia tu bagi dulu kepada orang lain. Dan dia membantu orang miskin dengan keluar kepada daripada miskin pergi kepada orang yang tidak miskin. Maksudnya dia basmi kemiskinan. Ya, basmi kemiskinan, bantu orang miskin. Dan kemudian orang miskin, yang kedua, yang ketiga orang fakir disebut sini. Keperluan satu, miskin satu, fakir satu. Keperluan semua orang perlu. Orang semua, kita orang biasa ni pun perlu keperluan kita. Kita nak pemimpin menyediakan kepada kita air yang bersih. Kita nak kepimpinan menyediakan kita elektrik, jalan raya dan sebagainya, hasil daripada zakat dan cukai yang diambil daripada orang bukan Islam. Semua kita nak yang itu. Tapi orang miskin, dia lain. Dia lebih besar dipikir tentang paling tidak apa yang dia nak makan, apa yang dia nak pakai, dan di mana dia nak tinggal. Jadi yang pertama orang awam tentang keperluan dia dahulukan. Orang miskin dia bantu. Orang miskin dia bantu dengan orang miskin ni sifat dia apa? Sifat orang miskin, siapa orang miskin? Mereka yang ada harta tapi tak cukup. Itu nama miskin. Siapa orang yang fakir? Fakir tak ada langsung. Orang miskin dia ada dapat dapat makan nasi lemak waktu pagi, nasi lemak kosong je. Telur tu pun potong 14, hancur kat mana telur tak nampak. Potong 14.
Orang meniaga nasi lemak pun al-bakhilun wal kedukutun, sampai hancur terus. Kau sedekahlah sikit, kan? Ini kadang-kadang dia potong, tak tahu mana pergi telur tu. Okey, itu pagi dia boleh makan nasi lemak, tapi tengah hari dia belum tak tahu apa lagi. Itu namanya miskin. Kita anak-anak besok nak pergi sekolah, dah siap dah? Nah, belanja seorang RM10, contohlah. Kan ya, atau RM5, tapi dia belum tentu apa-apa lagi, entah boleh dapat pergi sekolah atau tidak. Itu miskin. Tapi fakir tak ada langsung, beras pun tak ada. Yang tadi beras ada tapi tak cukup, yang ni beras pun tak ada. Maka kalaulah kepimpinan Islam dia jaga keperluan dan jaga juga orang miskin, jaga juga orang fakir, maka Allah akan tutup dirinya daripada keperluan. Maksudnya Allah akan siapkan pada dia keperluan. Allah siapkan dia daripada, Allah bentengkan dia daripada kemiskinan. Pemimpin tu insya-Allah dia tak miskin. Kerana sebab dia jaga orang miskin. Dan pemimpin itu tidak akan fakir kerana dia jaga orang fakir. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Cuma ada lafaz yang berbeza-beza, tapi hadisnya adalah sahih. Tu kalau kita mengaji, maka jadi pemimpin ini dia cukup baik. Dan hadis seterusnya Nabi SAW bersabda, akan datang para pemimpin yang fasik lagi zalim. Fasik, suka buat dosa besar. Pemimpin minum arak, pemimpin main judi, pemimpin lumba kuda. Bukan lumba-lumba saja, lumba pakai duit. Pemimpin ada kedai arak, ada kedai minuman keras, ada macam-macam lah. Itu pemimpin yang fasik, dia mengekalkan dosa besar. Dan juga pemimpin yang zalim, yang membeban orang jagaannya. Beban. Kadang-kadang kita jadi suami pun kadang-kadang bebankan bini. Bini siang malam pagi petang buat itu, buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Kita tak pernah rasa nak bersyukur, nak rasa dan sebagainya. Udah bini mati besok baru perasan, Allah, toge tak ada orang goreng, seluar dalam tak ada orang basuh, pakaian datang ke masjid, baju berkedut-kedut. Kenapa? Udah bini mati. Baru masa tu, ya Allah, baru terasa. Itu manusia. Saya ketika mak mentua saya meninggal 6 hari bulan tu, 7 hari bulan kami ke bumi, saya diminta untuk jadi imam solat jenazah dan diminta untuk bagi tazkirah di atas kubur. Jadi saya bagilah tazkirah. Tazkirah mengingatkan gitu je lah. Tazkirah dia adalah syukur dengan apa yang ada sekarang ni. Kan tu bini kita, pegang elok-elok, peluk, cium, belaga pipi, cup-cap, cup-cap. Kalau boleh lambung macam buayan tu, kalau larat ke. Apa dia nak makan, bagi dia makan. Dia nak beli Fair and Lovely, cuci muka, beli Fair and Lovely. Tak apalah, benda asal bukan benda mudarat lah, boleh. Masa dia ada tu elok-elok, ucaplah ucapan yang baik-baik. Sayang, I love you, mujhe tumse muhabbat hai. Ya, pyar karte hai. Bagi ucapan-ucapan yang baik-baik. Besok bila dah mati ustaz, bini saya mati, rasa macam nak luku kepala orang tua tu. Masa ada kau tak jaga. Contoh. Nah, jadi kita tak nak berlaku zalim. Siapa yang membenarkan kebohongan mereka serta menolong kezaliman mereka. Ingat, seandainya ada pemimpin yang dilantik daripada orang yang fasik, buat dosa besar dan zalim kepada rakyat, maka orang yang menolongnya, yang membantu dia, yang membawa dia naik sebagai seorang pemimpin, maka mereka itu bukanlah golongan aku, kata Nabi SAW. Siapa yang tahu orang tu memang perangai tak senonoh, tapi diangkat juga jadi pemimpin, maka awak dengan pemimpin awak tu esok
golongan ini akan terpinggir daripada pengakuannya Nabi SAW. Falaisa minna, mereka ini bukan golongan kami. Sampai macam tu. Tapi kalau dia orang baik, kita sokong, insya-Allah, ya. Dan bukan sahaja Nabi kata ia bukan golonganku, maka aku juga tak termasuk golongan mereka, dan mereka tidak diperbolehkan mendatangi telagaku dalam syurga Allah Ta'ala. Ini kita kena remind. Bukan remind pemimpin sahaja, remind kita sebagai seorang rakyat. Ya, ketika awak nak memangkah, contohnya kita kan di Malaysia pakai pangkah. Ketika awak nak memangkah, awak study ke tidak? Paling tidaklah ambil berat. Ya, orang Melayu kan kata tak kenal maka tak cinta. Maka ambil dulu tengok dia tu keturunan mana. Kan dia tu elok ke tidak, dia boleh buat kerja ke tidak, daripada begini. Pangkahlah. Okey. Tapi kalau awak tahu dia tu memang penyamun, dan penyangak, tapi awak pun lebih kurang penyamun, jadi awak pun pangkah juga, maka awak dengan dia bukanlah golongan yang akan diakui oleh golongan Nabi. Nabi kata aku juga bukan golongan mereka, dan mereka di akhirat tidak akan dapat minum dari telaga Al-Kautsar, atau telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang masuk syurga, satu hadiah yang paling besar ia adalah minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ambil peduli sikitlah dalam hal ini, supaya kita ni tak jadi rakyat yang sembrono dan membabi buta. Atau orang zaman sekarang dia tak panggil babi, dia panggil khinzir, mengkhinzir buta. Lebih kurang sama je lah. Awak bila nak lantik siapa-siapa je, ya, hari ni masjid ni dah tak boleh lah buat pelantikan, sebab dia dah pengurus. Kalau dulu lah, siapa-siapa masjid mana yang masjid karya, awak nak lantik tu bukan kerana dia kawan awak, bukan kerana dia abang ipar awak, bukan. Lantik dia kerana dia boleh buat kerja, nampak jasa dia, nampak kemahuan, nampak kebolehan dia, masa tu lantik. Gitu. Kenapa? Kalau awak lantik orang yang baik dan dia itu tidak fasik dan tidak zalim, maka awak akan termasuk dalam golongan yang Nabi kata mereka adalah golongan aku golongan mereka, dan mereka akan dapat minum di telaga aku nanti di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu, ya. Dan seterusnya Nabi SAW bersabda, ada dua golongan yang tidak akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Ya, kita baca dulu, lepas tu kita tengok keadaan hadis ni. Iaitu pemimpin yang zalim dan orang yang berkhianat dalam agama. Ya, ia bersaksi atas mereka muslimin dan berlepas diri dari mereka. Hadis ini nombor 14, Ibnu Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Albani kata sanadnya dhaif jiddan. Dhaif jiddan, terlalu lemah. Ya, terlalu lemah. Ada seorang perawi, Al-Aghlab bin Tamin. Al-Bukhari pula kata munkarul hadis. Ini pembohongan hadis. Pada hakikatnya dia bukan hadis, tapi diguna pakai. Oh, ini hadis ni nak bagi orang percaya. Tuan-tuan kalau baca satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kita takut. Jadi kalau kita tak mengaji hadis atau tak tahu hadis tu, diam aja, tak payah cakap. Kenapa? Sebab Nabi kata, ya, apabila seseorang itu menyampaikan satu-satu hadis yang palsu kepada orang lain, maka siap tempat duduknya dalam api neraka Jahanam. Kita duk ingat share hadis masuk syurga. Kita dalam grup WhatsApp Kampung Kenanga contohnya, bangun pagi-pagi, dia orang pertama sekali ngantar hadis. Pada hakikatnya hadis tu dia pun tak tahu datang daripada mana. Dia pun ambil share daripada tingkap sebelah, bukan pintu sebelah, ya, tingkap sebelah, dia ambil je. Sedangkan hadis tu munkarul hadis, itu pembohongan hadis. Ya, itu disebut oleh Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa
maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang menyampaikan hadis palsu, maka siap tempat duduknya dalam api neraka jahanam. Belum mati, duduk tengah hidup ni, rupanya tempat duduk dalam neraka dah ada dah. Tu dahsyat tu. Jadi kita kena, kalau salah, kena bagi tahu balik. Minta maaf, hadis tu adalah hadis yang palsu. Tolong delete semua macam tu. Kalau tidak le, kita bagi hadis palsu, tambah-tambah kami di meja penceramah ni kan lagi silap-silap kami masuk neraka dulu daripada jemaah. Ya, sebab nak bagi sedap ceramah, dia pusing hadis tu, hadis ni, tak tahu hadis tu datang daripada mana. Jadi jaga-jaga di sini. Hadis ni dhaif jiddan, walau bagaimanapun ada hadis lain yang jadi syawahid, yakni pendukung dan penyokong, sehinggalah hadis yang dhaif jiddan ni dia naik pergi dhaif, kemudian dia naik pergi hasan. Okey, sehinggalah bolehlah kita bincangkan. Yakni apa kita bincang? Orang ada dua golongan. Kita besok ni insya-Allah, siapa yang jaga hadis Nabi, maka dia akan dapat syafaat Nabi. Syafaat Nabi ni, adakah Nabi buka serban letak? Bukan. Itu cerita masa kita darjah 1 dulu. Syafaat Nabi adalah doa Nabi SAW kepada Allah untuk kita selamat. Ya, Nabi SAW ni dia akan bagi syafaat kepada semua umatnya, yakni yang menjaga sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Ya, jadi apa yang Nabi buat kita ikut, apa yang Nabi cakap kita ikut, apa yang Nabi larang jangan buat. Sudah selesai. Maka kita akan dapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada dua golongan yang tidak akan mendapat syafaat di hari akhirat. Yang pertama adalah pemerintah yang zalim. Jadi pemerintah tetapi dia tak buat apa-apa, melainkan dia kerja dia kutip cukai buah dalam perut dia. Yang tu je. Akhirnya keturunannya jadi kaya. Tu kan. Retanya tak larat nak bilang berapa banyak, tak larat nak kira berapa banyak. Ini penguasa yang zalim, dia makin memberatkan orang yang dijaga, rakyatnya. Dia naik aja dibebankan rakyat. Sedang dia tahu bahawa kemampuan rakyatnya pada ketika itu di luar daripada kemampuan. Negara boleh mengambil cukai, itu perbahasan di dalam Daulah Islamiah, Kenegaraan Islam, Dr. Yusuf Al-Qardawi boleh mengambil cukai. Tapi cukai daripada orang kaya untuk bantu negara supaya bantu orang miskin, itu pun hanya untuk sementara. Itu kalau cukai, ya. Kita perlu guna all out, kena guna duit zakat, atau kena guna baitul mal, harta-harta baitul mal, harta-harta negara. Yang itu yang sepatutnya, ya. Penguasa yang zalim dan orang yang khianat dalam agama. Orang yang khianat dalam agama, Nabi kata macam ni, dia kata tak, jangan, tak payah buat yang Nabi suruh ni, kita buat begini. Orang tu khianat. Nabi kata tegahan, dia kata taklah, Nabi bukan tegah, Nabi saja cakap aja, buat aja. Oh betul. Hari ni macam-macam, ya, macam-macam jadilah begitu begini. Saya pagi tadi kuliah duha di USJ 4 Subang Jaya, kuliah zuhur di Cyberjaya. Ya, ini yang ketiga. Di Cyberjaya tu kami sembang tentang macam-macam amalan yang pelik-pelik yang dilakukan pada hari ini. Orang perempuan zaman sekarang, tiba-tibalah awak tu mengandung, tiba-tiba ada majlis pula tu. Majlis mengumumkan anak tu lelaki ke perempuan. Itu kadang-kadang dia macam-macam lah, dimandikan ibunya, begitu begini. Nabi sebut dalam hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut cara orang kafir, maka awak kafir. Jangan buat. Kita orang lelaki, tolonglah jaga keluarga kita. Ini tak apa, ini jangan haram.
Jangan buat begini, jangan buat begini. Kena, jangan biar besok kita sekali join kat dalam neraka. Kali ikut orang lelaki macam kita, majlis-majlis ni kita tak apa suka. Sebab duit-duit kita. Ya. Jadi susahlah sikit nak buat tu. Ya, tak payah lah. Kita, kalau kita. Tapi tak, bini kita tu. Iya. Bini kita, anak kita nak menikah. Dia pesan dengan anak kita perempuan, anak kita, adik, kau nak menikah ni, semua hidup sekali aja. Nanti hari kenduri tukar baju 7 pasang. Daripada waktu pagi lepas akad nikah, tukar baju. Pagi jadi Jawa, tengah hari jadi Banjar, petang jadi Hindustan, nyanyi celtik-celtik. Tu dari jalan satu rumah tu, Kabi mere dil mein hayale kya hai. Tu bukan main. Selagi malam jadi Jepun pakai kimono. Sedangkan anak kita tu gaji 1,700 je. Apa teruk benar perangai kita? Dia makan pun tak cukup, kau suruh buat pelik-pelik. Anak kita gaji 1,700. Nasib baiklah zaman kerajaan baru ni naik 1,700. Kalau dulu 1,500. Contoh, itu pun kau nak buat macam-macam. Nak panggil kenduri 1,000 orang. Anak awak nak makan pun tak cukup. Tak perlu. Agama tak menyuruh kita buat sampai 1,000 orang. Tak perlu. Agama kata kalau tak ada duit cukup seekor kambing. Lagi elok buat sembelih tu masa kuliah Ustaz Amran. Tu masa tu datang. Kan? Sungguh Allahu Akbar. Kadang-kadang kita tak masuk di akal. Gaji 1,700 sebulan. Bakal suami tu janganlah barulah gaji 2,500. Tiba-tiba panggil pelamin dengan photoshoot tu kan ya. Ya, apa nama fotografer tu. Hak tu je 3,800. Ni apa? Ni muda-muda ni. Jangan buat benda yang bukan-bukan. Tu orang perempuan jangan buat. Mak-mak, tolong jangan bebankan anak cucu kita. Kecuali awak bagi duit awak. Ni duit awak kedekut. Akhirnya anak-anak cucu kita minjam di bank. Nak buat kenduri susah 7 tahun. Kita dah ada 5 orang cucu. Maka 5 orang cicit, cucu kita tak habis lagi hutang. Dah jangan buat gitu. Ya, jangan kita menzalimi mereka. Orang yang khianat dalam agama macam kami ni. Ustaz-ustaz yang kebenaran dalam Al-Quran kata begitu, maka qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun ianya pahit. Udah. Kita jangan jadi ahli agama. Bila mana satu ayat pada hari ini kita akan kupas dan terjemah ayat tu bantu kita. Bila satu kes pula tu kupas ayat tu tibai orang lain pula. Tak kena. Maka jangan khianat. Kalau hukum kata begitu, kata begitu. Suka tak suka itu bukan masalah kita. Maka jangan khianat. Ada hadis, kalau hadis tu dhaif, kata dhaif. Kalau sahih, kata sahih. Kalau maudhu', kata maudhu'. Walaupun kita dah terlepas cakap. Kan kita ni bagi ceramah lama, tiba-tiba ada anak murid pula tanya, Ustaz, kita dah ngaji 12 tahun, tapi bila tengok buku ni balik Ustaz, hadis yang Ustaz bagi tahu hari tu gini, yang Ustaz kata sahih tu, hadis tu rupanya palsu. Tak ada sahih. Tak ada. Walaupun clear ulama kata palsu, dia kata tak ada. Itu bahaya. Ya, saya tegur seorang sahabiah pagi tadi kuliah duha, perempuan. Saya kata apabila dia tak nak terima hadis, ya, tak nak terima hadis yang ustaz baca tak apa. Tapi bila awak tak terima hadis yang ustaz tu baca, bermaksud awak tak terima hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaji ni ada 2 benda. Tujuan kita mengaji ni ada 2 benda. Yang pertama, nak dapat ilmu baru. Yang kedua, nak betulkan kesilapan yang lalu. Itu je sebenarnya. Kalau mengaji tak nak berubah, tak payah mengaji.
Tujuan kita mengaji adalah baru tahu rupanya selama ni duk buat haram rupanya. Ada anak murid saya tak pasti dah cerita sini dulu. Ada anak murid saya, anak murid perempuan. Dulu saya mengajar Quran dewasa. Anak murid Quran ni dewasa 50 orang perempuan, 5 orang lelaki. Kelas Al-Quran. Yang 5 orang lelaki tu pun sekarang sudah mati, tak ada. Tu kan. Yang perempuan dia baru saja selesai khatam Al-Quran. Orang perempuan ni dia suka buat majlis. Sebab agama tak suruh buat majlis khatam Quran. Baca 3-4 kerat, bunga telur beratus-ratus. Majlis, tak ada majlis dalam agama. Khatam-khatam je dah. Udah selesai. Selepas khatam, diam ke? Dah, baca lagi. Ulang balik. Daripada awal sampai habis. Dari awal sampai habis. Ambil terjemahan, ambil kefahaman. Rupanya besok pagi orang datang rumah. Gila, anak murid tu perempuan. Datang dengan anak 2 orang. Bawa di dalam bekas tu pulut kuning. Kita orang Melayu kan seronok dengan kuning, pulut kuning. Cuba sesekali kau buat biru dengan coklat, pink ke, purple. Pulut kuning. Dia datang rumah ustaz. Kan, Kak Ustaz, Alhamdulillah, terima kasih banyak. Nak ucap terima kasih lah Ustaz ngajar Quran. Udah khatam. Khatam pun umur 53. Masa tu lah. Kan ya. Habis tu nak buat apa ni? Bawa bagi Ustaz makan sikit. Pada hakikatnya kita tak boleh makan pulut. Mengeliat 3 minggu. Angin badan. Tapi tak apalah anak murid datang. Tapi warna kuning tu. Saya kata buat apa pulut ni? Itulah nak bagi kat Ustaz. Bagi je lah, tak apa, insya-Allah. Kalau lain kali nak bagi, siapkan rendang. Jangan bagi pulut sahaja. Kan? Ini rendang tak ada. Satu. Yang kedua dia kata, "Tak, saya bukan nak bagi begitu. Saya nak suapkan kepada Ustaz." Ya. Saya nak suapkan Ustaz. Saya kata tak boleh. Tak. Dulu masa saya belajar Iqra' dulu dengan ustaz lain, saya pergi suap, ustaz tu okey. Tu nampak tak saya? Yang jadi fitnah siapa? Ustaz dia juga. Habis tu ustaz, boleh suap? Boleh. Besoklah bila kita dah nikah. Itu boleh lah. La ilaha illallah. Hati-hati sebab orang perempuan ni, dia ada emosi dia, semangat dia kuat. Semangat dia tu, emosi dia tu. Maka saya, kalau macam tu kata tak payahlah suap dengan saya. Kalau nak bagi, letak situ, nanti saya makan. Tak boleh ustaz, saya nak suap juga. Kau pergi cari orang lain lah suap. Ya. 2 kali. Orang perempuan juga. Saya tak tahulah makhluk ni susah sungguh jaganya. Yang kedua, dia nak bagi zakat. Nak bagi zakat kat sekolah tahfiz. Kan, dia tu datang rumah, dia kata, Ustaz, Ustaz ada rumah, ada kebetulan tengah siap-siap nak keluar. Boleh tak sekejap je? Boleh, tak ada masalah. Kami pun nak keluar minum dulu. Okey, tak apa Ustaz, tunggu kejap. Dia pun datang. Perempuan. Suami tak datang, suami tak ada, suami kerja, dia kata gitu. Dia datang, nak bagi zakat ni Ustaz. Lepas tu, okey tak apa, bagi je lah. Dia kata tak Ustaz ni dia bagi sarung tangan polis trafik tu. Dia bagi sarung tangan, nah Ustaz pakai satu, saya pakai satu. Nanti kita ijab kabul, angkat gini. La ilaha illallah. Tu dia nak pegang tangan ustaz. Ada manusia macam tu perempuan tu. Islam lama dah. Dia kata ustaz dah, saya cuma nak akad saja. Inilah zakat bagi tahun ini gini. Saya serah kepada ustaz. Saya kata serah je lah. Cakap dengan mulut tak payah tangan ni. Dah ustaz, tahun lepas saya bagi kat ustaz. Kan dah jadi. Ada ustaz yang baru ustaz. Ada ustaz dah lama ustaz. Ada ustaz tak hidup-hidup. Iya, ni khianat kepada agama. Sepatutnya tak apalah. Akhirnya dia memang tak bagi. Dia nak salam tu dia tak puas hati, dia memang tak bagi. Allah Maha Kuasa. Dia pergi balik, keluar dia cari ketua muslimat. Ketua muslimat, ada mana ketua muslimat sini? Tak datang juga. Macam ketua kampung.
Okey, baik. Tak ada. Okey. Ketua dia carilah ketua muslimat. Ketua muslimat kata apa ni? Ni saja akak tolong ambil ni sebagai zakat. Nanti akak pergi carilah kat mana-mana nak bagi. Allah punya besar. Bagi ketua muslimat tu, dia terima je zakat, dia datang ke rumah saya. Ustaz, ni hang nak bagi zakat sikit, ada orang besar. Zakat tadi dah. Zakat tadi dia tak dia beda waktu tak banyak, pagi dengan petang saja. Petang dia datang bagi. Alhamdulillah dapatlah 11,000. Ni lah yang makan ni pun. Itu yang besar ni. Alhamdulillah itu. Jadi tak payahlah risau sangat. Bercakap je benda-benda. Oh, isteri kita kalau tak dengar cakap-cakap, sayang, kita nak masuk syurga kan sama-sama. Jangan cakap kasar dengan suami, nanti masuk neraka. Peringat dia pergi elok-elok. Isteri pun boleh peringat suami, bang, udah-udahlah minda haji, elok awak pergi haji. Gitu. Dah, tak payah susah-susah, lembut-lembut aja insya-Allah. Nah, baik, moga-moga Allah kurniakan kebaikan. Ingat, kesimpulan kita jaga amanah, adil ketika menjadi pemimpin, sekecil-kecil pemimpin sehinggalah sebesar-besar pemimpin. Jangan kita jadi pemimpin tapi kita punya ruang jawatan itu menolak kita dalam api neraka Jahannam. Kita tak nak yang tu, melainkan dia nak bawa kita dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, 1-2 soalan silakan. Okey, kalau tak ada macam biasa saya war-warkan sedikit tuan-tuan. Kalau siapa-siapa yang ada harta lebih nak menghulurkan bantuan derma kepada sekolah tahfiz kami, boleh dapatkan maklumat dengan AJK lah. AJK ada simpan poster, dekat AJK ada nombor telefon, dekat AJK ada nombor akaun. Ya, boleh tuan-tuan masuk je dalam akaun, biar malaikat je yang tulis. Biar kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, insya-Allah moga Allah bagi kebaikan berpanjangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.